Okey, selain daripada infografik, kita juga boleh hasilkan slide deck. Okey, slide deck tu adalah presentation slide di mana cikgu-cikgu nak buat nota dengan lebih detail. Okey, jadi cikgu nak upload. Okey, kat sini kita dah upload buku teks sains. Okey, sekarang saya tak nak guna dah screenshot tajuk tajuk nombor bab 3. Okey, saya tak nak, jadi saya buang. Okey, saya remove source tadi. Okey, saya nak saya nak buat tajuk manusia atau haiwan atau tumbuhan yang mana saya rasa saya perlu terangkan dengan lebih lanjut kepada anak murid saya, dan saya perlu buat presentation slide yang lebih detail. Saya screenshot topik haiwan. Okey, maka saya pun save. Okey, dah save. Kemudian saya nak pergi upload. Okey, ingat kalau kita nak upload apa-apa sumber yang kita nak berikan, jadi kita pergi dekat belah kiri, kita tekan add sources, sumber kita masuk dan kita pilih dalam kita punya folder. Okey, sekarang kita dah pilih bab 5, bab haiwan. Jadi sekarang ni saya nak ajar cikgu-cikgu buat slide pula. Okey, slide, presentation slide, kita buat dekat sini, slide deck. Okey. Jadi kita jangan tekan terus, cikgu tekan dekat anak panah ni dulu. Sebab kita nak kena custom language untuk sesuaikan dengan tahap anak murid kita. Jadi ada 2 source. Okey, cikgu boleh masukkan slide deck yang kita nak. Okey, cikgu boleh gunakan terus prompt yang saya berikan ni. Hasilkan pembentangan slide bersaiz 16:9 bertemakan haiwan untuk murid tahun 1 sains. Gunakan gaya kartun kawaii yang comel dengan haiwan bermata besar, ceria dan warna-warni. Mereka bentuk moden, mesra kanak-kanak dan warna terang. Gunakan font saiz besar dan mudah dibaca. Dan saya nak jumlah slide adalah 10 slide sahaja. Kalau cikgu nak lebih banyak, lebih explain, lebih detail, cikgu boleh tambahlah 15 atau 20. Tapi cikgu fahamlah kalau murid-murid ni kalau terlebih banyak nanti dia akan jadi bosan. Okey, kalau cikgu nak, cikgu boleh tambah lagi, masukkan gambar-gambar realistik. Okey, cikgu boleh masukkan gambar haiwan yang realistik dan elok dan cantik. Okey. Baiklah, jadi kita tekan butang generate. Okey, kita bagi dia masa sikit untuk dia prepare slide tu untuk kita dengan lebih sempurna. Okey, dah siap. Okey, jadi sekarang ni kita view bagaimana kejadian slide kita. Okey. Tada, jom kenali haiwan sains tahun 1. Okey, kita tengok. Wah, banyaknya haiwan. Setiap haiwan sangat istimewa. Okey, mari kita lihat badan kucing. Nampak tak gambar ni? Dia dah bagi gambar yang realistik supaya murid-murid kita dapat aplikasi dalam kehidupan seharian. Dia dapat kaitkan kucing yang betul dengan bahagian badan kucing. Okey, kemudian kita ada kepak dan paruh. Lepas tu dia belajar sidik dan sisik. Okey, cikgu semaklah konten. Adakah dia berpatutan dengan semua isi-isi yang ada dalam buku teks. Okey, jadi mudah kan daripada satu bahan sains tahun 1 sahaja, kita dah boleh guna Gemini notebook ni untuk hasilkan infografik dan presentation slide dengan lebih cepat. Jadi bahan yang sama kita boleh olah menjadi pelbagai bentuk mengikut keperluan murid. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat. Suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.